pada orang yang pasti dia orang kafir. Dia betul orang kafir. Dan dia tu dihantar untuk umat ni. Tapi tak dapat selamatkan dia. Dan dia dibawa duduk untuk dibakar. Di dunia pun dibakar, akhirat boleh dibakar. Aku tak ada buat apa-apa. Dia menangis kat depan pokok, dia menangis. Kerisauan. Jadi kita tak risau, tuan-tuan. Sebab kita perlu risau, sebab Allah hantar kita untuk kerja dakwah. Kita Nabi. Tak ada Nabi yang akan datang. Tak ada umat yang akan datang selepas ini. Nabi SAW telah hancurkan segala diri dia, anak dia, cucu dia, semua dibunuh. Nabi sabar. Nabi tak angkat tangan. Sebab Nabi hendak umat akhir zaman ini bangun sebab kerja dakwah. Fatimah pun nangis bila Nabi datang dalam keadaan lesu, dalam keadaan letih, debu badan. Fatimah menangis. Fatimah pun menangis. Datang satu masa nanti kalimah aku ni akan sampai setiap rumah di atas bukit, bawa rumah di bawah tanah. Setiap pintu rumah akan masuk kalimah. Siapa nak bawa kalimah tuan? Siapa? Nabi harap kita lah, umat akhir zaman ini. Tapi kita buat apa? Kita beri macam-macam alasan untuk nak buat 5 amal masjid kita. Kena istighfar, taubat kepada Allah. Ya Allah, ampunilah. Keluarkan aku yang ada kelemahan ini, ya Allah. Ya Allah, jangan campakkan aku untuk hancurkan diri aku atas dunia ini, tuan-tuan. Ya Allah, sakit baki masih yang ada ini, ya Allah. Baiklah taufik untuk kembali bekerja dakwah. Mau menang kita minta kepada Allah. Ini kerja mahal, tuan-tuan tak minta, Allah tak bagi. Allah tak bagi. Musa AS yang minta Harun satu buah Al-Quran. Allah cerita buat apa nak Musa pun tak tahu, tak nampak kita nak bantu kamu, tolong kamu. Satu buah Al-Quran. Allah cerita. Mana yang ulama beritahu untuk nak buat dakwah ni, bukan Allah boleh bagi cash macam itu saja. Pilihan Allah Ta'ala. Allah nak pilih kita. Tapi kita mabuk dengan angan-angan kita, sehingga kita alpa dan lalai kerja yang hak yang patut kita buat, kita lupa. Dan masa yang begitu makin lama makin pendek, itu pun kita lupa. Itu pun kita lupa. Macam Haji Ramli beritahu 2 jam setengah ni, tuan-tuan, semua orang tahu. Tapi masalah dia untuk mencampakkan diri kita dalam nak buat 2 jam setengah. Kerja yang dapat menyelamatkan umat ini, itu kita buat. Syaitan, nafsu, Ustaz kita lawan nafsu. Kita mau lawan nafsu ni. Nafsu mau lawan, nafsu tak nak lawan nafsu ni. Nafsu ni tak suka buat kan, tak suka buat 2 jam setengah, lawan nafsu ni. Siapa yang bertuhankan nafsu, Nabi tak akan terima sebagai umat Nabi SAW. Dan di bawah bumi ini, orang yang paling Allah benci sekali, orang yang bertuhankan nafsu dia. Juga main-main, tuan-tuan. Kamu kena bertuhankan Allah. Dan ikutlah apa yang ada kita beritahu kita. Jemaah-jemaah yang datang, guna untuk bangunkan jemaah masjid. Kalau kita ada seorang-seorang, macam nak buat dah dan tunduk kata dia dah, macam nak buat Pak Zul. Ingat, kita lemah, kita ada seorang, buatlah macam tu, kumpul satu tempat. Macam dia kata asal isyarat tadi tu kan, itu pun satu cara juga. Maknanya semua kawan-kawan kita balik bekerja, jangan balik rumah. Dulu dalam Malaysia India, tuan-tuan, kita tak balik rumah. Habis kerja, kita kumpul di Malaysia India tu.
dua tiga jemaah kita bentuk, hantar jemaah dengan harga-harga ke malam-malam buat usaha. Balik rumah 12 malam, kadang-kadang 1 pagi baru balik rumah, naik motor jauh tu. Dia tak sempat nak beli rumah, nak beli bawah, tak sempat, tak ada masa nak beli. Kan? Sebab agama ini perlu korban. Kalau kita tak boleh, dunia pun kita tak, akhirat pun tak boleh, kita takkan jadi. Mana orang kata, ambil satu, ambil akhirat. Dunia jangan ikut kamu, dunia jangan ikut kamu, ambil akhirat. Bila ada pilihan antara dunia dengan akhirat, ambil akhirat. Dunia ini jangan ikut kamu. Dan kalau kita semua kita buat usaha menjadi tuan yang mulia, kerja akan bangun. Kita bangun tuan-tuan. Macam profesor beritahu, kita kena gerak walaupun seorang. Dulu mana ada orang, seorang akan gerak. Nabi pun datang seorang. Orang-orang Malaysia ni orang yang sangat baik hati tuan yang mulia. Mereka sedang menunggu siapa nak jumpa mereka. Sedang menunggu kita. Apa yang menghalang kita untuk jumpa mereka? Kalau kita kata kita alasan seorang, buat macam tu. Kumpul pada 5 orang. Kamu dah ada 5 orang dah. Fikir, malam mana nak pergi? Sebulan baru usaha kat tempat tu. Sebulan. Takkan dapat tuan jemaah orang baru. Tuan cuba lah. Dia cuba, dia dapat kawan 2-3 hari. Kita cuba pun tidak, kita duduk pun tidak. Mencuba dia boleh tak? Biarkan cunah nak bantu kita. Bila kita gerak, orang nak bantu kita. Bila kita berjalan, bila kita kalau kita apa, satu hadis tu kan, kalau kita bergerak apa, sedekat, Allah akan datang sehasta. Kalau kita bergerak sehasta, Allah akan datang sedepa. Bila kita berjalan, Allah akan berlari kepada kita. Kita dah kena start dulu. Kita kena start dulu. Allah nak tengok, Allah akan bantu kita. Jangan tengok hasil. Jangan tengok hasil. Tuhan nak bergerak hari-hari itu Tuhan. Tuhan ni lah Allah akan ambil Tuhan di seluruh dunia. Yang Tuhan nak gerak hari-hari, dia yang Allah ambil. Hidayah kepada kita, hidayah Allah Ta'ala, kita buat usaha saja. Allah suka usaha kita. Bagi tahu orang Allah yang Maha Besar, selain Allah semua tak ada buat apa. Perkataan yang Allah suka. Perkataan ni kena pergi setiap orang. Dan malam doa kepada Allah. Hidayah itu Allah yang bagi, bukan kita yang bagi. Allah yang bagi. Sebut nama-nama orang lagi sebab apa. Ini yang kita. Boleh kita buat insya-Allah tak? Sampai Allah balik nanti dia kamu dengan kerja. Terima kasih untuk kita semua. Baik, sekarang tuan-tuan yang mulia, setiap negeri ini dia ada ambil negara jauh. Macam Kuala Lumpur dia ambil 6 negeri dia ambil. Alhamdulillah 6 negeri ini hampir 95% dah sempurna. Ya, semalam kita dah hantar 2-3 jemaah dah sempurna untuk nak hantar kawal kait sebuah besar mana. Dan saya balik nanti saya akan buat kita rumah dari komputer, saya akan hantar kepada 3 jemaah dah sempurna. Jemaah Zambia dah sempurna. Mana lagi tu? Algeria dah sempurna. Sierra Leone dia tinggal seorang lagi, tak boleh tak beri jawapan. Sierra Leone tu, Sierra Leone ni kita fikir 3 sudah okey lah seorang. Cikgu kita datang ke mana tu, pergi mana tu? Mexico. Ini profesor kita, dia Mexico tu lah tidak sempurna dah. Hanya dia orang negara cikgu ni Islam negara cikgu ni. Cikgu tak ada masalah, dia dah pencet dah sekarang. InsyaAllah.
Mexico pun akan sempurna. Macam tu juga tuan-tuan ada ambil ya, macam tadi Azman, tempat kamu ada 3 orang. Jadi apa kena buat? Kita kan kumpul ni tiap-tiap minggu dalam mesyuarat, kita akan tanya kita akan ambil kata kamu Zari tinggal macam mana jemaah. Saya kira jemaah tu betul, saya kira jemaah tu dia betul. Jadi kamu kena tanya supaya orang duduk mesyuarat bila nak keluar, kalau ada cuti, apply cuti, perbelanjaan macam mana, baru benda berjalan. Tiap-tiap minggu tanya ya. Jadi berbawa ada follow up. Lagi mana dia negara jauh tadi? Dia Terengganu tadi ada ambil 2 orang. 2 orang Terengganu, mula 3 orang, 1 orang tak lepas. 2 orang lulus, dan 1 orang tahun dia pun lulus. Terengganu ada 2 orang. Ipoh tadi, Ipoh dia dengan mana tadi? Ipoh dengan seberang-berai tadi ada 4 orang. Jemaah tu pergi Belanda, nak jalan. Jemaah tu sempurna. 4 orang tak apa lulus. Dan dia orang bila tak tahu waris itu bukan saya kata beres. Kita cadang nak jalan, tapi ada keputusan tempat lain kita tengok lah. Macam tu. Lagi mana? Jemaah mana lagi? Melaka. Melaka tadi dah tak apa dah lulus 5 orang, 6 orang pergi South Africa. Jadi kita akan hantar dia orang kita saja, saya hantar kata. Kita cadang South Africa. Sebenarnya negeri-negeri yang kita cadang ni, itu negeri yang orang bagi kepada kita. 13 negeri orang bagi kepada kita. Negeri itulah kita akan hantar balik. Saya akan ingatkan orang ni negeri yang orang hantar kita. Kita dah ada jemaah, kan? Tapi kadang-kadang ada kata-kata yang masih mereka nak hantar, itu terpulang oleh mereka. Kita ikut dia. Mana lagi? Pontiac ada 3 orang tadi. Dalam Ustaz Fauzan duduk dengan mereka. Ya, duduk dengan mereka, ukur mereka, usuli mereka. Usuli ini penting, Ustaz. Jemput mereka. Dan duduk, kemudian ambil keputusan. Cuma bila nak keluar, tarikh apa nak keluar, ambil keputusan. Tiap-tiap minggu kan, tanya mereka. Masyarakat dalam masyarakat minggu ini. Sudah Kelantan. Kelantan ada tak? Dr. Rosmadi. Mana Dr. Rosmadi? Rosmadi baik tak? Saya ikut Izzok. Dr. Rosmadi jangan main pergi tanah. Dia pergi dah tempat jauh sikit. Dr. Rosmadi. Siapa lagi tu? Dr. Zul. Zul. Ada sini? Dr. Zul. Kau jangan main tanah. Dia pergi jauh sikit. Pergi. Kita di Tanzania, belum kita Tanzania di bulan Januari. Tanzania bulan Januari. Sekarang ni ada komplit Sierra Leone, Nigeria, Algeria, Mexico, Zambia, UK, South Africa, Netherlands. 7 dah komplit dah, Masya Allah. Ini yang kita nak combine ini. Kita ada. Ini jemaah Jordan. Jemaah Jordan ini kita siapkan. Kalau Dr. Ustaz Fauzan, kalau 3 orang belajar dengan Jordan ini, kita belajar dari Jordan. Jordan ada beberapa Mesir, dan Jordan ada beberapa Mesir. Kita akan masyarakat dulu. Dengan ada tahu. Bineng ada bineng. Mana lagi? Mana bilik? Boleh. Ada bilik di sini. Ada bilik. Dulu bagi 3 orang lagi saja. Apa dia? Ya, bilik kita fikir hari orang lama dan semua. Ya, boleh. Seorang tak boleh. Usahakan lah, usahakan.
Oh, orang lain memang tak pergi tanya perleh dulu. Perleh dia ada 2-3 orang semua mentor-mentor perleh. Dengan perleh dengan anak kami. Jadi macam mana? Orang kahwin dengan perleh Dah ada orang. Perleh ni dia memang ada kemampuan orang ni. Hanya orang kena usaha dan perleh. Perleh ni Datuk Zul ada, Sapuan ni semua ada tu. Zahidin pada Perleh ni ada semua orang-orang lama perleh ni. Bila balik